Apa? 19 kali rakyat ditekan sejak tahun 2023? Kita walanon tak percaya. Mana bukti? Nah, sini kami senaraikan satu persatu. Januari tahun 2023, harga IWK naik. Elektrik komersial pun naik. Julai, elektrik untuk T20 pula naik. September, harga beras import naik. Januari tahun 2024, harga IWK naik lagi. Elektrik untuk M40 naik. Perkenal cukai LVGT 10%, cukai CGT 10%. Februari, tarif air naik. Mac, SST naik dari 6% ke 8%, skop diperluas. Cukai DST pun naik. Jun, cukai lapangan terbang naik. Harga diesel melambung. Januari tahun 2025, duty stamp dan penalti naik. Perkenal cukai dividen 2%. Julai, SST diperluas kepada 97% barangan. Tarif pelabuhan dan tarif elektrik naik lagi. Separuh kedua tahun 2025, RON 95 bakal naik. Dan tahun 2026, cukai karbon pula akan diperkenalkan. Dalam masa 3 tahun sahaja, 19 kali beban ditolak kepada rakyat. Kita disuruh faham dan tunggu hasil jangka panjang. Tapi gaji tak naik, subsidi dipotong, kos hidup melambung. Ini bukan reformasi, ini reformati. Janji untuk rakyat, akhirnya rakyat juga yang dizalimi.